Bro, kalau kau memang minat fight, you guys kena datang ke Warzone World Championship. Tengok live dekat N9 Arena pada 6 dan 7 Disember ini. Dalam arena tu vibe dia memang lain tau. Bila penumbuk kena, satu crowd terus meletup. Ramai DM I tanya macam mana nak beli tiket Warzone. Ni I tunjuk untuk you. Step 1, you kena ada handphone. You guys kena buka warzoneticket.com. Okay, next, you kena klik kat gambar. Lepas tu, you kena tengok zone seat yang you suka. Dan lepas tu, bila dah tahu zone seat yang you suka, barulah sign up. You letak nama, nombor telefon, email. Tu je. Last sekali, you tick je dekat kotak terma dan syarat. Tu je. Dah settle. Bila nak beli tiket, step pertama, you guys boleh pilih. You nak datang satu hari atau nak datang dua-dua hari. So, single day atau multi-day combo. Datang 2 hari kan? Okay, untuk you guys yang pilih untuk single day, step 2, you guys boleh select you punya ticket type. Okay, you boleh pilih you punya tarikh you nak datang, 6 atau 7 Disember. Pilih zone seat yang you suka. Lepas tu, you guys boleh pilih je kuantiti, berapa banyak tiket you nak beli. Last sekali, check harga and then proceed to check out. Tu saja. Ingat tau, multi-day combo ada 10% discount. Bayar boleh guna kad atau FPX. Okay guys, lepas you dah pilih cara pembayaran, jangan lupa tick dekat I agree to the terms and condition. Lepas tu, complete payment. Lepas dah settle, korang boleh pergi kat dashboard anda dan check dekat My Ticket. Lepas tu QR code tu kita akan guna untuk scan untuk masuk ke dalam N9 Arena. Okay guys, itu saja. Jangan lupa bawa phone you, tunjuk QR, lepas tu masuk enjoy Warzone World Championship dekat N9 Arena pada 6 dan 7 Disember ini. I'll see you guys there at 6 and 7 of December. Warzone World Championship.